moments when all your worries hit again and eat your time. So let's just pretend that it'll work out in the end and turn out fine. Yeah. Every night crashes down on you like an avalanche, opening up the deepest parts of your thoughts, and all you find is deeper shades of blue. So let's dance for hours, letting time pass like the wind. What's on your mind? Leave that behind and let loose. Show your problems out the door and Okey, kita sekarang dekat Parit, jalan nak ke Kuala Pilah. Kita singgah untuk breakfast kejap lah. Kita sebenarnya nak menuju ke Pekan ni. Lepas ni kan kita akan bergerak terus ke Pekan lah. Midi. Bukan. Kau dah makan dah? Ha? Okey ya. Berapa dapat? Berapa dapat? Okey. Ya. Mari kita tengok makanan di sini. Banyak kuih-kuih je ni. Boleh order je, man? Ha? Boleh order je. Kita boleh order je. Order di mana-mana bang Order bayar dulu. Bayar dulu lepas tu makan. Okey. Baik. Boleh order bayar dulu lepas tu makan. Terima kasih. Okey, makanan pun dah dapat, air pun dah dapat. Jom kita makan dulu. Ramai orang ni. Mungkin pada Sabtu Ahad ni nak buat ramai tu. Tak apa, boleh tak apa, kita selah-selah je. Okey, kita nak bergerak sekarang dah. Nak bergerak ke Chenor Pahang. Kita akan ke Chenor melalui Negeri Sembilan. Chenor ni melalui mana? Chenor ni melalui mana? Chenor ni, nak pergi Chenor ni dia melalui mana? Pilah, kemudian lepas masuk ke Pekan. Kan. Oh, kita mengalir ke Temeloh tu kan? Ya. Yeah.
Okey, lepas pada Kuala Pilah tadi, kita dah sampai ke Chenor. Kita lalu Bera, Teriang, sampai sekarang ke Chenor. Waktu makan tengah hari pun cantik lah. Pukul 12.30 sampai. Main duduk makan. Wah, lauk banyak ni. Jom kita tengok lauk dia. Oh, tengok lauk-lauk dia. Abang belacan. Cukup. Banyak lauk-lauk. Makan tengah hari. Ikan goreng ni? Ni. Jomlah kita ambil nasi pula. Mati ni bang. Tak sampai lah Faizal. Baris. Aku nak buka tu. Ni nak makan cenor. Kecil je pakannya. Macam kecil lah tepi sungai. Tepi Sungai Pahang. Kat ni Sungai Pahang ni ada jeti dia katnya ni. Jeti bot nak ke seberang ke katnya. Kawasan sekitar Pekan Chenor ni. I love Chenor. Sungai Pahang. Dia ada masjid lama kat ujung tu. Masjid 100 tahun. Dekat perkataan Chenor kan. Lepas ni kita nak pergi solat kat situ lah. Kena menyeberang. Ikut ada jembatan besar tu lah. Jalan menyeberang ke sungai sana. Dan masuk sampai ke masjid sana lah. Masih lagi di Chenor. Sekarang dia berada di masjid, sebuah masjid lama di kampung ni. Dibina pada tahun 1939. Dah hampir 1 tahun dah ni.
ada hadiah. Okey. Tegak sikit tadi. Okey, ready? Faizal start. 1, 2, 3. Berkokok. Belum rokok. Belum rokok. Belum rokok. Panas ni, panas. Cepat sikit, weh. Panas. Panas, weh. Cepat sikit. Panas. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. God, when you shake that thing, gonna make you burn, gonna make you stay. Hey, baby, when you walk that way, watch honey drip, can't keep away. Okey, kita dah sampai ke tempat penginapan kita malam ni. Kita sekarang di Pekan Pahang. Apa nama tempat ni, bang? Padang Rumbia. Padang Rumbia Pekan. Padang Rumbia. Padang Rumbia. Padang Rumbia Pekan. Di pekan paling dekat tahu ni. Ya? Kalau pekan paling dekat pekan apa? Apa? Kalau pekan paling dekat pekan apa? Paling dekat. Pekan ni. Pekan apa? Pekan lah Pekan Pahang. Oh, pekan Pahang. Bandar Diraja Pekan. Berapa kilo dari sini? Ini bukan dalam 29 lah. Oh, 30 kilo ke? 30 kilo. Jauh juga. Kita slow, tak sibuk. Nak ke Tanjung Lumpur pun jauh lagi lah ni. Jauh Tanjung Lumpur. Atas lagi lah. Tambah lagi dah lebih kurang dalam 40 km. Ini mana-mana Kuantan kan. Aku tak tahu ikut belah mana pula daripada kita Kita lalu tepi Sungai Pahang. daripada Cenor lagi tu. Oh, okey. Daripada Cenor, turun Buau, Pesaga. Terus aku tak jumpa Kuantan, tak jumpa apa ni. Dalam punya masuk. Lepas ni nanti aku jumpa lah. Kalau nak balik lagi memang lalu Kuantan lah. Esok baru kita lalu Kuantan. Mana masuk ke Kuantan? Oh, lalu Kuantan lah. Password dia. Ada baru ada bagi tu. Okey, jom. Rumah rakit. Kita bermalam di rumah rakit malam ni Malam ni kita bermalam di rumah rakit. Rumah rakit Padang Rumbia Pekan Pahang. Wah, kita dekat belah Pekan Pahang. Aku pun tak pasti dekat belah mana ni. Daripada Cenor tadi tiba-tiba dah tembus ke sebelah sini pula. Dia orang kata lalu ikut tepi Sungai Pahang. Rumah rakit. Bawah. Aku bawah. Suasana di kawasan rumah rakit ni. Rupanya tepi Sungai Pahang ni semuanya dia buat rumah rakit. Dia buat sewa lah. Ala-ala chalet gitu. Oh, ramai orang hari ni. Ramai orang. Banyak kereta-kereta orang banyak. Semua parking kereta-kereta, parking kat atas ni. Tu dia untuk bawah lah. Kalau tengok lagi pimpin lah mana kan kalau saya boleh kena. Jom kita turun ke bawah. Kita ke rumah rakitnya. Aduh mak. Ini dia suasana rumah rakit ini. Wah, saya buat air tempat dia. Wah, ada air kuih gitu. Sini lah. Si empoi lah tempat dia kan. Macam kelong pun dia kan. Macam kelong. Kelong. Habis semua pergi siapa tidur kat ni? Dia melepak ni kan.
boleh. Ya. Boleh mak saya lah. Uish. Betul. Tepi sungai tu. Rumah rakit di Pekan Pahang. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari kedua. Okey, right, dengan tenang kita akan ke Terengganu Jambu Bongkok. Okey, tapi kita ada 2 checkpoint pagi ni. Okey, sebelum sampai ke Jambu kita ada 2 checkpoint. Satu, kita akan breakfast di Pekan Warung Pekan Lama Warung Pekan Lama, 25 minit daripada sini, 25 km. Kita terus akan pergi ke Kuala Dungun. So kita target sampai Kuala Dungun ni kalau paling cantiknya sebelum 12 lah. Kita doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sekarang dekat Bandar Pekan Pekan Lama. Kita breakfast dulu pagi ni. Dan tengoklah makanannya. Wah. Sungguh meriah makanannya lah. Makanan-makanan tradisional. Alhamdulillah. Sangat. Tapi nasi dagang tu janganlah cuba. Baik. Ambil dulang. Jangan buat tu lama. Makanannya sungguh I like that nervous look on your face when you're starting to think that you're talking too much. I like how we just spent a moment, even slightly afraid to be opening up. I like that we've been sitting here, hands moving around the clock, and I still can't get enough. gambar lama No, I can't get bersama negeri yang enough. pernah datang ke kedai ni lah. You look Pekan in Lama. my eyes and I already hope this lasts. Trying hard not to jump, not to move too fast. But we could go all in. We could be in love by the end of the night. Sitting here talking, kissing your lips and I'm coming alive. Kak, saya tengok panah kak. We could start running, make a list of ways that the Kak, saya punya teh pun panas. Belum. Order sana. Oh, ambil sana. Okey, baik. Lebih pula.
Sebab saya pukul 8 tadi. Boleh kita apa ni? Sama tu pukul 8 kan. Kan mana Johor ada tadi. Ini betul, tahu. Saya tahu. Ha. Mengaku. Nanti hari tak makan. Hari. Kita akan piknik di pantai. Bukit dia. Masa tidur tak ada orang jaga. Tu kan. Boleh, pakai ubat. Dah makan. Masih Zack? Masih Zainuddin? Dia masuk gambar dalam Bagi. Dia budak hotel bang. Kita terus pagi-pagi Torin. Sana bulan. Benda pagi-pagi lagu macam ni, makanan sedap. Okey makan. Okey ni. Sedap. Okey, kita dah tiba di Dungun Di Kuala Dungun kita berhenti rehat untuk makan ringan-ringan lah. Belum makan nasi lah. Jangan ada kepala ekor ke apa. Ya. Batu kayu ni. Kedai kat ni sempoi je lah. How's the food, teacher? How's the food, sir? Good. The ketebalan very nice. 5 mm. Biasa 3 mm. Saya pun nak RM5 kak Saya pun nak RM5. Kita lapar. Tahu Muzik? Laksa. Asam ni sedap pun. Mana kuah dia? Tanya kakak tu. Dah memang gitu. Kan ngomong banyak. Ngomong. Mula ni dua orang. Oh, ni baju tak ini. Dia tak ini. Dia tak ini. Lasang. Lasang. Laksa. Ni lasang. Kau tu tak tahu. Makan lasang. Dia tak ini. Dan dia tak ini. Dia tak angin. Air kan. Ni Air mu debel mu. Oh, sedap makan kat kakak ni. Dia ada celup tepung dia lah. Tu ada goreng pisang pun naik tu. Wah lama. Bagus lah. Percayalah. Ni kita nak terus naik ke kita punya homestay lah ni. Homestay tu ada kolam renang. Boleh kita berendam kan? Yes lah. Call the cops and call a priest. Man, I'm in the belly of the beast. Full speed ahead and no retreat. I've landed in the belly of the beast. Razor claws and razor teeth, chewed up in the belly of the beast. He dig the blood, he gonna feast. Oh no, I'm in the belly of the beast.
I'm swimming in the belly of the beast. Got no way out, I've no release. Caught like a fly, caught like a thief. Oh, it's scary in the belly of the beast. Look for friends and pray for peace. There's no comfort in the belly of the beast. If you're strong or if you're weak, you can't hide in the belly of the beast. If you got the most or got the... Okay, kita dah sampai di homestay kita di Marang baru sampai tengah pukul 3 kat pukul 4 10 minit pukul 4 sampai pergi rehat lepas ni. Memang week tu ni yang panasnya. Jom lah, kita masuk dalam. Dia ada warung lah kat sini ni. Kita duduk minum kat sini ni. Jom kita pergi minum jap. Okey, alhamdulillah. Tapi ada buang-buang air lagi. Apa dia kena buang? Ha? Oh, dah air sekejap. Minta TO kak? TO panas? Tak nak air? Terima kasih kak, terima kasih. Buat midi. Ya, buat cokek. Ni tadi cokek. Tak ingin bagi tak ingin. Oh, tadi. Tak. Itu balik. Apa? Dia baru keluar. Nasi dia order ni? Bukan? Nasi kita percuma. Oh, angin kuat. Sangat best lah. Kuat tu. Okey, kita nak bergerak Kita nak bergerak ke Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Sekarang dah pukul 10 pagi. Lepas daripada Terengganu nanti kita akan bawa balik ke KL lah. Alright. Ya. Terima kasih bang. Allah SWT Muhammad. Okey, kita dah tiba di Pasar Payang di Kuala Terengganu. Lepas makan tadi, kita singgah makan ni, betul kita gerak lah nak ke Pasar Payang. Dah sampai Pasar Payang, sajalah beli-beli tangan kot. Dia nak beli keropok lah, apa katanya. Beli
Kita tengok apa yang ada lah. Okey, jom kita masuk dalam. Kacang-kacang apa. Sini lah. Seorang sini lah, tepi. Nak tengok yang mana. Ni kalau kena sana beli tak punya. Kau ni memang Okey, kita dah meninggalkan Forest Terengganu. Nak balik dah ke Kuala Lumpur. So, itu sajalah hari ni. Alhamdulillah, seronok.